Subhanahu wa ta'ala. Selepas nikmat pertemuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk kita membaca suratul Kahfi, yang di mana surah ini dianjurkan dan digalakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar membaca surah Al-Kahfi ini pada hari Jumaat. Kerana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu lahu, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya buat orang-orang ini sehinggalah Jumaat minggu hadapan. Subhanallah. Yang mana cahaya tersebut kita boleh tafsirkan dengan riayah, jagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga daripada keburukan, daripada kejahatan, maka itu juga dinamakan dengan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang dan ruang yang luar biasa. Dan yang luar biasa, orang-orang mungkin pada hari Jumaat ada nak berehat, nak bersantai dan sebagainya, tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menggunakan waktu yang ada ini di dalam menuntut ilmu. Baik. Jadi kita akan menyambung pengajian kita di dalam Tadabbur Al-Quranul Karim pada surah Ad-Duha ayat yang ke-5. Dalam sesi-sesi yang lepas kita dah membicarakan dah apakah bentuk kebahagiaan, bentuk anugerah, bentuk kurniaan, bentuk rezeki yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah firmankan di dalam ayat yang ke-5 ini, iaitu wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu wahai Muhammad akan mengurniakan kepadamu, memberikan kepadamu, menganugerahkan kepadamu, maka engkau akan redha dengan perkara tersebut. Yang kita dah bahaskan dan kita kupaskan apakah pemberian daripada Allah untuk Rasulullah pada hari akhirat dan juga pada hari kita berada di dunianya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cuma di sini kita kena tahu ada beberapa pembahasan yang kita nak membahaskan, iaitu kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-5 ini tidak berinteraksi dengan seluruh orang-orang yang beriman. Membawa erti kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman wala sawfa yu'tika, iaitu Allah akan memberikan kepadamu, Allah akan menganugerahkan kepadamu, yu'tika, akan tetapi mereka telah ada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita nak menjadikan persoalannya di sini, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, iaitu Tuhan wahai Muhammad akan menganugerahkan kepadamu. Kenapa Allah tidak berfirman wala sawfa yu'tikum, iaitu Allah Tuhan wahai Muhammad akan memberikan kepada kalian, iaitu kepada Rasulullah dan juga kepada orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini kenapa Allah tidak menggunakan kata ganti ramai, tapi Allah menggunakan kata ganti untuk seorang sahaja, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham kita punya persoalan sekarang ini? Allah berfirman wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, iaitu Tuhanmu akan memberikan kepadamu, iaitu kepada Nabi Muhammad sahaja. Baik, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman iaitu walau sawfa yu'tikum, iaitu Tuhan kalian semua akan menganugerahkan kepada kalian, iaitu kepada orang ramai, orang yang beriman, ramainya orang yang beriman. Dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan kepada keistimewaan dan keunggulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kerana yang menjadi maksud daripada pemberian ini, tujuan daripada pemberian ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Adapun umatnya Rasulullah daripada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka mereka ini terkena tempias daripada pemberian tersebut. La ilaha illallah. Contoh macam kita dalam kelas, kita mengajar satu kelas. Kan ada seorang dalam satu kelas tersebut pelajar terbaik. Jadi kita nak berikan anugerah kepada dia, nak menghargai kerana dia menjadi pelajar terbaik. Jadi kita pun buat jamuan makan, yang mana jamuan makan tersebut dihadiri oleh satu kelas full. Ah, jadi kita katakan dekat sini tujuan kita adakan jamuan makan adalah untuk menghargai pelajar tersebut seorang sahaja. Pelajar terbaik itu seorang sahaja. Kita nak menghargai dia seorang sahaja. Tapi kita bawa semua kawan-kawan yang ada dalam kelas untuk turut serta. Jadi tujuannya yang mana? Tujuan asalnya adalah pelajar terbaik tersebut. Adapun kawan-kawan sekelasnya itu merupakan orang yang terkena tempias daripada pemberian dan juga anugerah yang diberikan oleh cikgu ataupun ustaz tersebut. Ataupun dekat tempat kerja, contohnya majikan, kita ada bos. Bos kita nampak ada seorang, Allahumma salli Muhammad, ada seorang saya daripada staff, contohnya sakit. Disebabkan sakit, dia seorang sakit, maka semua staf dicutikan. Cuti dengan gaji. Contohnya. Jadi kita katakan disebabkan seorang tersebut yang sakit, inilah tujuan utama. Maksud utama adalah orang yang sakit ini. Jadi bos kasih dia cuti dan juga disebabkan dia bos kasih juga kepada staf-staf lain untuk cuti juga. Walaupun tak sakit. Jadi beginilah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Iaitu wahai Muhammad, aku akan memberikan kepadamu, iaitu terbatas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita baca ayat-ayat lain, adakah terbatas pemberian tersebut kepada Nabi Muhammad? Tidak. Pemberian tersebut ada juga diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita nak berhadapan dan kita berhadapan dengan ayat ini? Maka kita katakan Allah nak tunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan Tuhan wahai Muhammad akan memberikan kepadamu, kamu adalah tujuan utama, dan juga akan memberikan kepada yang lain, maka itu semua kena tempias daripada pemberianku kepadamu wahai Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Ini merupakan pendapat yang pertama. Boleh faham? Jelas? Baik. Ini dia yang kita bincangkan. Okay. Pendapat yang kedua, tadi tu pendapat yang pertama. Apabila kita ni takkanlah pemberian itu hanya untuk Nabi Muhammad. Kita katakan tidak. Pemberian itu juga diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman kepada Allah. Orang yang dikasihi oleh Allah juga diberikan. Tapi dalam ayat ini mengkhususkan Nabi Muhammad untuk bagi tahu bahawa Nabi Muhammad merupakan tujuannya. Maksud utama adalah Nabi Muhammad. Adapun umatnya, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka ini semua merupakan susulan daripada maksud pertama dan mereka kena tempias daripada pemberian tersebut. Adapun yang kedua, pendapat yang kedua iaitu seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan idza akramtu ashabaka fadaka fil haqiqati ikramul laka. Iaitu seakan-akan Al-Imam Ar-Razi mengatakan seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan aku ini kalau memuliakan umat engkau, kalau aku memberikan pemberian kepada umat engkau, kalau aku mengagungkan umat engkau, maka itu secara hakikatnya, secara tidak langsung ataupun secara tidak langsung merupakan satu kemuliaan bagimu wahai Muhammad. Masya Allah. Seakan-akan Allah mengatakan bila aku memuliakan umat engkau,
maka secara tidak langsung itu juga merupakan satu kemuliaan untuk engkau. Masya Allah, tabarakallah. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat-sangat kasih kepada umatnya. Sehingga kan apabila dia minta, Nabi tak minta aku nak istana, aku nak duit yang banyak, tak. Tapi apabila ada permintaan, Nabi kata apa? Ya Allah, rahmatilah umat aku. Janganlah bagi mereka ini masuk dalam api neraka. Lihat permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada minta untuk diri sendiri. Kan, oh ya Allah, aku nak istana, 10 istana yang paling terbesar sekali, ya Allah, tak ada. Kerana kasihnya Rasulullah itu kepada umatnya melebihi kasihnya pada terhadap dirinya sendiri. Subhanallah. Kerana itu apabila pada hari akhirat, bila nak umat para manusia semua ini mencari syafaat, maka mereka semua pergi kepada para anbiya seorang demi seorang. Pergi ke Nabi Adam, pergi ke Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, sehinggalah yang terakhir, sehinggalah Nabi Isa alaihissalam. Maka setiap seorang daripada para nabi tersebut hanya menjawab nafsi, nafsi. Apa maksud nafsi, nafsi? Iaitu sendiri-sendiri. Membawa erti, ya Allah, engkau hisapkanlah aku dahulu, berikanlah aku pahala dahulu daripada amalan kebaikan aku sebelum umat-umat aku. Masya Allah, tabarakallah. Kerana akulah yang mentaatimu dahulu sebelum umat aku mentaatimu. Ini para anbiya ni, bila kita pergi kepada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud dan seterusnya, maka semua bila kita para manusia minta syafaat, dan ya wahai Nabi Allah, ya Nabi Allah, isfa' lana, berikanlah kami syafaat, berikanlah kami syafaat. Kemudian kata setiap para anbiya tersebut mengatakan nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Seakan-akan mengatakan, ya Allah, engkau hisaplah aku, pahala aku sekarang ini, ya Allah, kerana aku ini mentaatimu dahulu sebelum mereka ini mentaatimu. Tetapi apabila sampai kepada Rasulullah SAW, melihat bagaimana suasana, situasi tersebut, manusia berlari-lari pergi ke Nabi, ke seorang Nabi, dan ke Nabi yang seterusnya, sampai kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah SAW, ana laha, akulah yang akan memberikan syafaat buat kalian. Oh, kan? Ana laha, iaitu akulah akan memberikan syafaat kepada kalian, maka mulakanlah dengan mereka, ya Allah. Hisablah apa yang mereka lakukan, ya Allah. Fa inna sururi an arahum faizin bitawabihim. Kerana sesungguhnya kebahagiaan aku adalah apabila aku melihat mereka gembira, mereka bahagia, mereka berjaya dengan pahala-pahala mereka. Subhanallah. Lihat, apakah perkara yang menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila melihat umatnya gembira dengan pahala yang mereka peroleh daripada amalan yang mereka lakukan di dunia. Subhanallah. Jadi ini adalah pendapat yang kedua, menceritakan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak berfirman wala saufa yu'tikum, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kalian semua. Sedangkan pada realitinya Allah juga memberikan kepada orang beriman. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah mengkhususkan Nabi Muhammad sahaja, wala saufa yu'tika, iaitu Allah akan memberikan kepada engkau, kepada kamu wahai Muhammad. Jadi ini dua pendapat. Yang pertama, bahawasanya menunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad SAW merupakan maksud utama, adapun umatnya itu merupakan susulan sahaja yang terkena tempias daripada pemberian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kerana Allah nak mengatakan bahawasanya sekiranya aku memuliakan umat engkau, maka itu juga merupakan satu kemuliaan buat engkau wahai Muhammad. Jadi kalau Allah kata wala sawfa yu'tika, aku akan memberikan kepadamu,
Iaitu apa? Aku akan memberikan kepada umatmu, kerana kalau aku memberikan kepada umatmu itu juga merupakan perkara yang menyebabkan engkau bahagia dan gembira, wahai Muhammad. Subhanallah. Masya Allah. Tabarakallah. Baik. Kemudian, pembahasan yang kedua yang kita nak bahaskan pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman wala saufa. Dalam bahasa Arab, saufa adalah huruf untuk mustaqbal, untuk yang akan datang, iaitu yang memberi makna akan datang. Kalau kita kata saufa yakul, kan, saufa yakulu Ahmadu, iaitu Ahmad akan makan. Saufa yakulu Ahmadu, iaitu Ahmad akan makan. Cuma saufa ini dia punya masa hadapan, masa yang akan datang lama. Bukan dalam tempoh yang sekejap, tapi tempoh yang lama. Contohnya setahun, 2 tahun, maka kita akan gunakan saufa. Contohnya macam apa? Saufa yakul Ahmad. Itu Ahmad akan makan, tapi bukan lepas ini. Secara langsung lepas ini bukan, tapi mungkin lepas sejam, 2 jam, 3 jam baru dia akan makan. Jadi kita gunakan saufa, iaitu huruf yang menunjukkan kepada perbuatan itu akan dilakukan pada waktu yang akan datang dalam tempoh yang lama. Maksudnya dalam tempoh yang lambat sedikit, bukan dalam tempoh yang sekejap atau sebentar. Akan lama sedikit baru akan berlaku perbuatan tersebut. Jadi para ulama mentafsirkan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala saufa, kerana ada satu huruf lagi, iaitu huruf sin. Sa. Huruf sin ini merujuk kepada makna bahawa perbuatan itu akan berlaku pada waktu yang akan datang, tapi dalam tempoh yang sebentar ataupun sekejap. Contoh, lepas ini kita akan keluar daripada rumah. Mungkin lepas 5 minit, maka kita akan kata sa'akhruju minal bait. Aku akan keluar daripada rumah. Jadi saya gunakan huruf sin untuk menunjukkan bahawasanya aku akan keluar daripada rumah dalam waktu yang terdekat ini. Dalam waktu yang terdekat. Kalau kita nak keluar rumah mungkin lepas sebulan, ataupun lepas 2 bulan, ataupun setahun, 2 tahun yang akan datang, maka kita tak boleh kata sa'akhruju minal bait. Tak boleh kita kata aku akan keluar daripada rumah dengan huruf sin tadi. Tapi kita kena menggunakan saufa. Saufa akhruju minal bait. Aku akan keluar daripada rumah, tapi bukan dalam waktu yang terdekat, tapi dalam waktu yang lambat lagi. Setahun lagi baru aku keluar, maka digunakan dengan saufa. Okay, jelas? Perbezaan di antara saufa dan juga sin, huruf sin tadi. Dua-dua huruf ini lil mustaqbal menunjukkan, merujuk makna untuk waktu akan datang. Perbuatan yang dimasuki huruf tersebut, sin dan juga saufa, menunjukkan kepada bahawasanya perbuatan itu akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Hanya saja perbezaan yang berlaku di antara sin dan juga saufa. Sin, kalau masuk kepada satu fi'il perbuatan, maka ia akan merujuk kepada perbuatan itu akan berlaku tetapi dalam waktu yang sekejap, dalam waktu yang singkat. Iaitu lepas ini terus akan berlaku. Gap antara ungkapan dan perbuatan itu begitu sekejap. Adapun kalau perbuatan itu akan dilakukan, tapi bukan akan dilakukan dalam waktu yang sekejapnya, bukan dalam tempoh yang sekejap, tapi akan berlaku nanti, setahun nanti, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, maka kita tidak akan menggunakan sin, tetapi kita menggunakan saufa. Jelas? Ini adalah pembahasan di dalam ilmu bahasa Arab, Nahu, tata bahasa bahasa Arab. Mula-mula kita kena jelaskan dulu perbezaan di antara saufa dan juga sin, sa. Saufa akan datang tetapi lama lagi. Sin, sa akan datang tapi sekejap nanti akan berlaku terus. Ini perbezaan di antara saufa dan juga sin. Masya Allah. Baik, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah menggunakan saufa, iaitu wala saufa yu'ti. Itu Allah mengatakan Tuhanmu akan memberikan kepadamu, tapi bukan waktu yang sekejap ni, nanti lama lagi akan berikan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan saufa?
Kan? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan saufa, iaitu menunjukkan kepada waktu yang akan datang tapi lama lagi. Kenapa tak menggunakan sin, sa, iaitu yang bererti akan datang, cuma akan datangnya itu sebentar, sekejap sahaja nanti dah berlaku perbuatan tersebut. Maka yang pertama, kata Al-Imam Ar-Razi menunjukkan bahawasanya selepas turunnya ayat ini, Nabi Muhammad SAW hidup lama lagi. Nabi Muhammad SAW hidup dalam beberapa tahun yang lama. Kemudian barulah wafatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, pendapat yang kedua iaitu apabila kafir Quraisy mereka ini mengatakan, oh Muhammad, engkau dah tak diturunkan wahyu oleh Tuhanmu. Jadi mereka menghina-hina Nabi Muhammad. Mereka kata Allah dah tak sayang kepada engkau, Allah dah tinggalkan engkau, Allah benci engkau. Maka turun ayat ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan Muhammad, Tuhan engkau tidak meninggalkan engkau, Tuhan engkau tidak membenci engkau. Kemudian mereka kata saufa yamutu Muhammad, iaitu Muhammad akan mati. Mereka kata saufa yamutu Muhammad. Mereka kata Muhammad ini akan mati. Jadi Allah balas apa yang mereka kata dengan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah balas kepada mereka, tapi ungkapan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, firman yang Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Muhammad, Tuhanmu akan memberikan kepadamu pemberian sehinggalah engkau redha. Bila orang kafir kata saufa yamutu Muhammad, Muhammad akan mati, Allah balas wala saufa yu'ti. Allah juga akan berikan kepada engkau Muhammad. Jangan bersedih, jangan risau. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi ini merupakan sedikit sebanyak daripada pembahasan dan juga huraian daripada ayat yang kelima daripada surah Ad-Duha, iaitu wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Daripada awal kita dah bahaskan satu persatu daripada maknanya, kemudian daripada erti di sebalik daripada wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Mungkin kita baca ayat dengan terjemahan oh Allah akan memberikan kepadamu begitu sahaja, tapi bila kita dah huraikan dengan berpandukan tafsir Al-Quran Al-Karim, tafsir Mafatihul Ghaib karangan Al-Imam Fakhrul Razi, maka ini lebih jelas dan kita dapat menghayati bahawasanya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda mengandungi makna yang luar biasa, iaitu Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan dan berfirman dengan ayat ini. Subhanallah. Subhanallah. Jadi daripada ayat ini kita boleh jelas bahawasanya bagaimanakah kedudukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimanakah Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala mendefend, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kejahatan orang-orang kafir pada waktu tersebut. Dan defend tersebut, perlindungan tersebut, kemuliaan yang Allah yang diberikan kepada Rasulullah juga mengalir kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada hari ini kita masih lagi menerima pemberian tersebut kerana kita kena tempias daripada pemberian yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita katakan pemberian itu secara hakikatnya ditujukan kepada Nabi Muhammad, akan tetapi kita juga terkena pemberian tersebut, tempias daripada pemberian tersebut. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi insya-Allah pada hari Isnin minggu hadapan kita akan masuk ke dalam ayat yang ke-6 dari surah Ad-Duha, iaitu alam yajidka yatiman fa'awa. Maka ini juga membawa erti yang begitu luar biasa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan untuk downkan Nabi Muhammad, tidak, tetapi untuk memotivasikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita dalam kehidupan perlukan motivasi. Apabila kita hadir majlis ilmu, maka kita charge keimanan kita dan kita ambil motivasi tersebut agar kita punya hati lebih kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Rasulullah lebih kuat dengan berkat majlis ilmu yang kita hadiri, dengan berkat kita berdamping dengan para ulama insya-Allah.
Maka saya ucapkan jazakumullah khair jazak kepada para hadirin dan hadirat yang bersama-sama di dalam ruangan ini dalam menuntut ilmu, dan juga kepada yang memberikan gift sebentar tadi. Maka saya ucapkan jazakumullah khair jazak atas gift dan semua yang diberikan, kerana gift-gift tersebut akan disalurkan kepada pembangunan Pondok Moden Tahfiz Sa'atud Darain, yang mana pada tahun lepas telah berlakunya kebakaran dan ofis telah hancur, bilik tatam telah hancur, asrama telah hancur, tempat belajar juga hancur kerana kebakaran. Maka gift-gift yang diberikan sebentar tadi akan disalurkan kepada pembangunan baharu Pondok Moden Tahfiz Sa'atud Darain. Jadi insyaAllah kita akan tutup majlis kita dengan doa khatimul majlis. Bagi siapa yang ada doa ini, maka bolehlah baca bersama-sama, dan bagi siapa yang tiada doa ini, maka bolehlah untuk mengaminkan doa ini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhila atka ulama nuhda bil khair wa nukfa kulla syar. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، اقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى سحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمين الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد تش الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. InsyaAllah kita bertemu lagi pada hari Isnin minggu hadapan. Moga-moga kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan, dan juga masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.